Di mana nih? Ya, good morning. Hai semua. Jumpa lagi. Oke, sekarang saya dekat Miri, sambungan video kemarin. So, hari ini saya nak balik pergi Lawas. Uh, dan sebelum tu, hari ini saya nak jumpa tim-tim YouTuber. InsyaAllah, semoga berkesempatan untuk saya sharekan dalam video. Yang penting saya nak jumpa mereka dulu lah. Kalau ada kesempatan, kalau tak ada, apa boleh buat lah. Kita berserah dengan takdir kan. Tapi saya akan cuba sedaya upaya untuk jumpa mereka. Sebab lama saya dalam YouTube ni guys. Saya belum jumpa satu pun daripada geng YouTuber di Sarawak ni. Adalah Rosi Alam saya dah jumpa. uh, uh, Siapa saya dah jumpa. Ada satu dulu dia pergi Lawas, dia ada jumpa saya. Dia berkata, Amal Kilat kan? Dia cakap, tu pernah jumpa. Saya lupa nama dia, sorry. And then antara orang-orang penting dalam Persatuan YouTuber Sarawak. Sebab Persatuan YouTuber Sarawak ni dia bukan sekadar satu persatuan tau. Mereka ni persatuan ni banyak bantu orang, jaga kebajikan ahli-ahli sana. Even start saya dari AJK dahulu, now saya ahli biasa. Mereka masih lagi konsisten dalam melaksanakan vision dan mission persatuan. So I need to meet them today. Saya cuba sedaya upaya untuk jumpa mereka lah. Okay, at least once in a lifetime. Tiadalah. Senang je, Sarawak ni tak besar sangat. Mana-mana kita jalan, kita boleh jumpa satu sama lain. Tapi saya nak betul-betul nak jumpa mereka lah, insyaAllah. Okay, as a team, as a friend juga. Okay, so you guys kena menonton sampai saya balik Lawas nanti. Okay, so jangan lupa like. Yang belum subscribe. Okay, yang belum follow. Tekan follow, tekan. So saya nak balik, saya nak bersiap, saya nak check out. Okay, see you nanti. Alright, kita dah check out. So saya nak pergi. Saya lupa buat EES saya punya kereta. Cukai saya punya kereta, saya lupa. Astaga. Okay, saya nak urus dulu apa yang patut. Lepas tu saya nak gerak cari Abun dulu and the gang. Aduh, kotornya. Alamak. Okay, saya nak gerak dulu. Cari mereka nanti. Lepas tu baru tu, apa namanya? Baru kita balik ke Lawas. Gitu. Banyak lagi saya mau urus nih guys. Sebab saya mau tu buat dokumen kereta lagi. Okay, sekejap Okay, now saya dekat Imperial Permaisuri Mall sini. Saya nak makan dulu sebelum balik Lawas. Lepas tu kita nak jumpa ni lah mereka Abun ni. Saya nak beli barang sikit untuk kereta saya juga. Okay, buka kan ni? Oh, tutup. Oh, tadi jalan. Alright. Okay, it's okay. Kita macam biasa, kita brisk walk. Saya nak beli towel untuk kereta saya. Sebab kemarin saya nak singgah Sibu Jaya tu kan. Macam takut bazir masa sana. Sebab tengok pun macam tak ada parking kemarin sana. Jadi saya pilih balik je lah. Dekat Miri besok beli. So ni Miri. Dekat Miri sini okey lah. Lagipun dekat sini ada DIY. Senang untuk kita beli barang sini. Oh, jauh juga. Boleh tahan. Nasib baik ada parking dekat belakang. Saya terus parking je. Supaya tak buang masa pusing-pusing 2-3 kali. Untuk cari parking. Bazir masa nanti. Tak apa guys, kita jalan jauh sikit pagi ni. Brisk walk sikit kita. Berapa step ni hari ni? Okay, so jumpa di dalam kita. Guys, woi, supercar. Gila lah. Woi, McLaren ni. Woi, depan mata woi.
Wah. Wow. Lamborghini. Ada RT5. Ah, nih, Supra. Wah. Oh my god. Sorry owner, saya teruja tengok kereta kamu. Okay, saya teruja tengok kereta kamu. Especially ni cantiknya. Okay. Thank you. Nice car. Nada, tengok guys, dia excited tengok sport car. Dia excited tengok sport car. Kereta apa ni tadi? Supra, tahu dia. Ni kereta apa nih? Nih. Hah? Apa? Lihat dulu. Nih. Apa nih? Hah? Ini kereta apa? Nih. Kereta apa nih? Hai. Come on. Kereta apa nih? Nih, Skyline juga nih. Ini baru Lamborghini nih. Oh. Wah, tengok semua minat. Guys, semua orang ada impian. Kadang-kadang melihat macam ni pun cukup bahagia sudah. See? Nah, sini mereka. Kita belakang. Wah, bestnya pergi Bali kan nih? Iya bro. Iya kah? Dengan Abun. Oh, udah kenal belum si Abun? Udah kenal sih? Tidak kenal saya. Tidak kenal saya. Tidak kenal. Kau nih. Kau tahu sabar. Jumpa juga akhirnya bertahun-tahun. Oh. Ini sedap. Ini apa dah? Sudah kan lagi bengkel. Hah? Sudah kan bengkel lah bro. Ya ampun. Ini sudah bengkel. Sebab Pukul berapa ya bisa ditol lagi? bagai memang sehari itu memang sudah. Jadi Oh. pergilah istilah harus soto. Oke, amat nah, aduh. Kami tinggal ke bengkel nyaga dulu. Sebekas dia sebekas nah. Sebekas. Oh, right. Sebekas dia. Nah, abun jaga kau pulai kelawas ko. Kita bapak tidak menyana. Kediri ko. Kak ada kucing ko kemarin dah. Nama dia nih explore ini. Kerja, kemarin kerja. Tuli kau pulai kelawah baru. Explore-nya. Narai. Nari ngau black ya. Nama black Nada. Mary itu nama statusnya. Nah, mau ini kayak dia tuh. Di malam bakal Bintulu aja. Nari. Alright, dah jumpa tadi Brother Eric. Dah jumpa. Now saya dah nak balik lawas dah lah. Abun, saya lupa. Mereka ada bengkel YouTuber hari ni, astaga. Betul-betul lupa saya. So, it's okay. Belum jodoh lagi. Kita mau jumpa. Belum jodoh lagi. It's okay. Maybe next time kita akan jumpa. Okay, sekarang saya living lawas lah. Okay. Living lawas, saya living apa nama? I'm living Miri. Ya. Yeah. Tidaklah, saya mau coba dia dulu. Wow. Woi. Oke, dia cara macam ni ya. Oh ya.
Kati lagi tu pegang. Oh. Wah. Woi, macam mana buka? Eh. Bos, tolong. Saya tak pandai keluar. Oh, macam tu. Wah, guys. Wow. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke guys, sekarang saya bertolak balik ke Lawas sudah. Oke, jadi selesai sudah episod di Miri, di Kuching. Saya nak balik ke Lawas dah guys. So terima kasih korang yang menyertai perjalanan saya sepanjang-panjang berapa video ni sudah. Kamu orang memang terbaik lah guys. Oke, jangan lupa like. Saya nak, insyaAllah saya sempat sampai sebelum State Secretary sampai di Lawas petang ni. Sebab saya nak join event tu. Okay, lawatan tersebut.